Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni, ke mana kita? Hari ni kita berada di kedai keka. Jadi kita nak meninjau keadaan banjir. Tapi kalau ikutkan keadaan semasa, air banjir dah surut. Jadi kita cubalah. Kita tengok air dah surut ni macam mana. Sekarang ni, saya bersama dengan Ipan. Okey, kita naik ke atas dulu. Kita ada kat tengah-tengah sekarang ni. Tengah-tengah kampung. Alright, kita naik 90 dulu. Okey, kita naik 100. Okey, kita sekarang ni ada 100 meter daripada paras bumi. Oh, paras tanah. Okey tu. Kita kat bawah ni. Alright. Ricky sikit kawasan mana boleh turun. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok jalan kat Sungai Buloh. Sini sana. Okey, ini pemandangan berhampiran dengan tepi sungai. Kalau tengok tu dah nampak banyak kesan-kesan air surut. Air ni pun dah kembali jadi warna hitam air dia. Cuba kita naik sikit lagi, tinggi sikit lagi. Okey. Max altitude reached. Tinggi sangat. Okey. Pakai yang gila tali api tu. Buluhan tali api. Ya. Dia di atas kita lagi ni. Jaga sikit. Okey. Ini selekoh. Okey. Okey, ini selekoh. Kita akan ikut terbang menghala ke sekolah, tetapi kita lalu tepi Termission je. Kita lalu ke Termission. Kita terbang tu, kita akan pandang sana. Kita duduk tepi. Okey. Kita nak tengok situ. Ni. Air sungai masih melempah lagi. Kalau tengok tu, dia banyak lagi lah kesan-kesan banjir tu. Kita nak pergi tengok dekat kampung Batu Kapur bawah lah. Sampai. Okey. Okey. Ini kawasan surau kampung Batu Kapur bawah dekat sekolah. Jadi kawasan ni selamat. Dia nampak selamat. Tak ada apa. Air pun dah surut dah. Okey. Alright. Keadaan cerah. Cantik. Air sungai pun dah kurang, dah melempah je. Kalau biasa dia melempah dekat sini. Tapi kalau tengok keadaan dia okey. Tak jadi masalah. Ni kawasan dekat dengan sekolah. Okey, dah tak ada. Tak ada. Semua sini je ada. Okey. Tak boleh nak pergi sana sebab ada mission api. Kita tengok je lah. Kita tengok kat kawasan masjid pun dah mula surut dah.
kita akan terbang ke Sungai Buloh. Tengok nampak kesan-kesan lumpur tu. InsyaAllah tak ada apa, hari esok semuanya akan jadi lebih baik. Petang ni pun okey dah. Kita cuba terbang ke Sungai Buloh. Keadaan Sungai Buloh pun jalan pun dah semalam tenggelam. Hari ni dah nampak makin baik dah. Jadi itu sungai naik atas sikit nak tengok. Okey, tu Tasik Semantai. Okey, bawah ni berhampiran dengan tanah perkuburan jadi bawah ni pun dah nampak suk dah. Tasik Semantan cuy. Kolam Tasik Semantan 3. Jadi kita pun dah nampak okey. Tu Jambatan. Ais dah surut dah, mula surut dah. Okey, kita balik lah. Kita dah lost signal dah.
Okey, mat tangkir, ulu tangan. Alright.